Jom kita baki pondok kebun kita. Hari tu kan kena ribut. Alhamdulillah hari ni kita nak tambah sikit, tambah baik. Kita beli pasir dan batu. Mula kita nak baki dulu meja ni. Meja ni untuk masak. Kita nak letak simen dekat atas dia. Betulkan kedudukan. Bila kita nak letak simen, kena letak dia punya hadang bawah. Kita potong dulu besi. Tambah skru mana yang boleh supaya dia lebih kukuh. Yang ni saya letak satu hadang. Sebenarnya saya letak lagi dua hadang. Kanan satu, kiri satu. Kita letak alas plywood dan kita letak besi batten supaya dia ada kerangka. Siap tapak dia, kita bancuh simen dan kita letak sedikit batu kerikil supaya dia lebih kuat. Kita letak dulu first layer supaya dia keras nanti dan esok kita akan letak second layer. Terusnya kita nak upgrade sikit kita punya tandas kebun ni. Kita buang-buang dulu, kita nak letak zen. Ribut hari tu macam-macam dah tercabut. Dan Alhamdulillah juga kita dapatlah tukar juga dinding dia supaya dia lebih kemas. Saiz zen atap ni korang boleh request tau. Dia bermula daripada 3 kaki hinggalah berapa panjang korang nak. Tempat saya sekaki RM2.70. Jadi korang kalilah berapa panjang korang nak, korang kali dengan RM2.70. Kita pasang dia punya atap dan Alhamdulillah. Dan kita custom je pintu pakai wing mat dan hujung dia kita letak besi batten. Dan dah siap kemas kan? Alhamdulillah. Okay guys, bye bye.